Salam sejahtera rakan-rakan. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang falsafah dalam kehidupan. Antaranya ialah pengenalan, falsafah barat dan timur, falsafah teoretikal, praktikal, baru, akhir sekali kesimpulan. Perkataan falsafah berasal daripada bahasa Grik kuno, iaitu filosofia. Filos bermaksud cinta dan sofia bermaksud kebijaksanaan. Falsafah didefinisikan sebagai cintaan kebijaksanaan atau love of wisdom. Dalam kehidupan, falsafah ialah pandangan dan kepercayaan asas yang membimbing individu untuk membuat keputusan, bertindak dan menjalani kehidupan seharian. Yang membantu individu memahami hakikat realiti, ilmu pengetahuan, nilai, akal dan bahasa. Menurut tokoh-tokoh seperti Aristotle, falsafah berkaitan dengan hakikat ketuhanan. Plato menekankan ilmu pengetahuan dan kebenaran. Al-Farabi pula melihat falsafah sebagai mencari hikmah dan nilai baik dalam kehidupan. Manakala Al-Kindi menegaskan pentingnya menggunakan akal untuk berfikir. Kepentingan falsafah ialah membantu kita memberi makna dan tujuan hidup, memupuk pemikiran kritikal serta menghubungkan pelbagai ilmu bagi memahami persoalan yang kompleks. Assalamualaikum, saya Nur Khadijah binti Syam dan saya akan menerangkan tentang falsafah barat. Falsafah barat merupakan tradisi pemikiran yang bermula sejak tamadun Yunani dan berkembang sehingga falsafah moden. Ia mempunyai dua tunjang yang penting, iaitu rationalism dan empirism. Ia merupakan penggunaan akal dan pengalaman untuk mencari kebenaran. Antara komponen dalam falsafah barat ialah love of wisdom, iaitu cinta akan kebijaksanaan. Falsafah mengajak manusia untuk sentiasa bertanya dan mencari kebenaran, bukan sekadar menerima sesuatu tanpa berfikir. Maklumatnya ialah untuk mencapai kebijaksanaan sejati dan menggunakan akal secara adil, benar dan beretika. Kedua merupakan natural philosophy. Ia merujukkan kepada kajian tentang alam dan hukum hakam semula jadi. Ahli falsafah menyoal perkara asas seperti apakah asal-usul alam dan mengapa perubahan berlaku. Melalui pemerhatian dan akal, manusia cuba memahami dunia secara sistematik. Yang terakhir, intellectual activity. Ini merupakan proses berfikir secara kritikal dan rasional untuk mencari pengetahuan. Ia menggalakkan kita bertanya, menganalisis dan tidak menerima maklumat secara membuta tuli. Tujuannya ialah untuk melahirkan minda yang matang, terbuka dan kritikal. Berdasarkan pencerahan saya tadi, ini merupakan asas utama falsafah barat dan ia adalah usaha manusia untuk memahami kebenaran melalui akal dan penyelidikan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Khadijah Azmi, A214339. Jadi saya akan menerangkan tentang falsafah timur, di mana ia falsafah yang berkait rapat dengan kefahaman agama. Falsafah ini merujuk kepada tradisi pemikiran dan falsafah yang berkembang di negara timur, terutamanya di Asia seperti China yang mengamalkan Taoism, India yang mengamalkan Hinduism, Jepun yang mengamalkan Zen Buddhism dan negara-negara Islam yang menggabungkan unsur-unsur wahyu seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi falsafah ini menekankan kesepaduan antara manusia, alam dan moral daripada analisis logik. Ia juga melibatkan huraian realiti. Antara ciri-ciri umum falsafah ini ialah holistik, di mana ia melihat manusia dan alam sebagai satu kesatuan. Spiritual, di mana ia menekankan nilai batin, moral dan keseimbangan rohani. Seterusnya praktikal, yang fokus kepada cara hidup dan keharmonian. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafizul Azim. Saya akan teruskan perbincangan falsafah kehidupan dalam konteks falsafah teoretikal. Falsafah teoretikal merujuk kepada persoalan-persoalan dasar yang memerlukan usaha intelektual bagi mencari jawapan tentang hakikat dan kewujudan itu sendiri. Perbincangan ini selalunya tiada kegunaan yang nyata, namun membantu untuk memahami bagaimana manusia itu berfikir. Falsafah teoretikal boleh dibagi kepada 5 falsafah. Yang pertama, falsafah metafizik yang mengkaji kewujudan melangkaui alam fizikal seperti ketuhanan dan jiwa. Yang kedua adalah epistemologi yang menilai hakikat
serta kesahan ilmu, dan yang ketiga adalah psikologi, iaitu memahami minda manusia dan tingkah laku manusia untuk membangunkan potensi diri. Keempat, falsafat etika menilai keindahan dalam seni, alam, moral dan intelektual serta peranan dan makna keindahan dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah falsafah logik yang merujuk kepada fikiran, idea dan hujah yang menilai prinsip kesahihan sesuatu secara rasional. Saya, Divya David, akan membentangkan tentang falsafah praktikal. Secara ringkasnya, falsafah praktikal memberi tumpuan kepada tingkah laku dan perbuatan manusia, di mana hasil pemikiran falsafah boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Ia membincangkan persoalan dalam bidang yang mempunyai aplikasi nyata seperti etika, politik, ekonomi dan peradaban manusia. Dari sudut politik, falsafah menyoal apakah bentuk kerajaan yang baik serta memberi panduan terhadap pentadbiran yang adil dan ideal. Plato melalui karya The Republic turut menekankan prinsip keadilan dan struktur masyarakat yang tersusun. Dalam aspek ekonomi, falsafah menekankan keadilan dan kesaksamaan dalam pengagihan sumber agar diterima oleh semua lapisan masyarakat. Polisi ekonomi yang baik mestilah menjamin kesejahteraan bersama. Akhir sekali, dari aspek sosial dan etika, falsafah melihat kepada cara hidup manusia bermasyarakat yang mencapai tahap kehalusan tata susila, kebudayaan yang luhur serta kemajuan dalam pemikiran dan spiritual. Ia mempersoalkan nilai kebaikan dan keburukan melalui adat, susila, sikap, cara berfikir dan agama yang menjadi asas kepada pembentukan masyarakat bermoral dan beradab. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Anisafah binti Abdul Rasa, A21470. Saya akan menerangkan tentang falsafah baharu, iaitu satu cabang perkembangan dalam dunia falsafah moden. Secara umumnya, falsafah baharu muncul hasil daripada perkembangan ilmu, pengetahuan dan juga teknologi yang semakin pesat. Jika dulu falsafah lebih tertumpu kepada perbincangan teori dan juga moral, tetapi kini falsafah ini berkembang untuk menjawab persoalan-persoalan moden yang timbul akibat perubahan zaman. Falsafah baharu berperanan untuk menyusun semula cara manusia berfikir dan juga bertindak agar ianya seimbang antara kemajuan material dan juga nilai kemanusiaan. Ini menekankan keperluan manusia untuk berfikir secara kritikal, rasional dan juga bertanggungjawab dalam menghadapi isu semasa seperti teknologi, alam sekitar dan juga struktur sosial. Sebagai contoh, falsafah teknologi menilai bagaimana kemajuan seperti kecerdasan buatan ataupun media sosial boleh memberi kesan kepada nilai kemanusiaan. Manakala falsafah ekologi menekankan tanggungjawab manusia terhadap alam sekitar, contohnya dalam isu perubahan cuaca dan pencemaran. Selain itu, falsafah organisasi pula membincangkan tentang nilai-nilai etika dalam dunia kerja dan juga kepimpinan. Secara keseluruhannya, falsafah baharu ini penting kerana ianya membantu manusia untuk terus berfikir secara bijaksana di era yang moden ini. Hal ini dapat membantu kita menyeimbangkan kemajuan dengan moral dan memastikan setiap perkembangan ilmu membawa manfaat kepada manusia sejagat. Kesimpulannya, falsafah baharu bukan sekadar satu bidang akademik, akan tetapi ini juga cerminan evolusi cara manusia memahami dunia dan juga diri mereka sendiri. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, falsafah adalah proses berfikir yang hidup, bukan ilmu statik dan sentiasa mencari kebenaran. Falsafah timur menekankan moral, keharmonian sosial dan pembangunan diri, manakala falsafah barat menekankan logik dan rasional. Gabungan keduanya membantu kita membuat keputusan bijak dalam pendidikan, kerjaya dan kehidupan seharian. Selain itu, falsafah teori memberi panduan, falsafah praktikal membimbing tindakan seharian, dan falsafah baru berfokus kepada inovasi, teknologi dan isu semasa. Keseluruhannya, falsafah membantu kita memahami kehidupan, merancang masa depan dan menjadi teladan.